Kau tengok ni nisbah tepung dengan keledek. Tepung ni sekadar nak ikat keledek. Keledek pula kita tak guna keledek putih, kita guna keledek oren. Nampak? Lepas tu kita uli dia lah. Kita uli pakai tangan pasal kita masak keria ni batch by batch lah. Dia ada kuantiti dia sikit by sikit. Bila uli tu dah sekata, kita timbang pula portion untuk setiap satu keria tu dia ada berat yang tertentu lah. Kita ada campur sedikit minyak lah supaya dia tidak melekat tu. Nampak tu? Di antara tu keria yang kita timbang-timbang tu dia supaya dia tidak melekat. Kemudian setiap portion keria yang kita dah timbang siap-siap tadi tu kita bentukkan dia. Bentuk asas zaman dulu-dulu macam ni lah, bentuk donat macam. Kemudian keria tadi tu kita masukkan, kita deep fry lah, kita goreng tenggelam, tapi dengan menggunakan suhu yang tertentu dan juga kuantiti jumlah keria ni kita kena masuk dalam kuali tu tak boleh melebihi jumlah yang tertentu lah, kalau tidak suhu dia akan mundur. So inilah kejadian dia yang kita belum sira lagi lah, kita belum select yang mana reject, yang mana apa tu kita belum select lagi. Nampak tu dapur kita kat sini kita jual kat seberang jalan tu. Sebab apa dapur kita kat sini kita akan cerita nanti kualiti, bab kualiti. Kemudian kita sira lah dengan gula Melaka tu, orang putih panggil caramel. Ini proses masa TV panggil kita lah, buat demonstrasi lah. Comel pulak gawe selama tu mak, keria kita masuk TV mak. Ginilah proses dia. Kita curah, kita siram dengan caramel air gula tadi tu. Kemudian kita gaul sampai rata. Kemudian kita bawa lah ke seberang jalan kedai kita tadi tu. Ini kita buat video ni dia terdedah lah, sebenarnya kita tutup aja ni. Nampak tu orang dah start beli dah tu. Keria Melaka by Akok Pahor Bangi. Cutra kita soyok sikit, tengok dalai dia. Gedung gebu gebah